supaya Firaun bagi peluang, bagi kesempatan kepada bayi tadi tu untuk tidak dibunuh. Jadi Firaun pada asalnya dah keluarkan arahan untuk bunuh semua bayi lelaki ni. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala datangkan cara Nabi Musa diselamatkan oleh Firaun tu sendiri. Bukannya orang lain yang selamatkan. Maksudnya isteri dia ambil jumpa tapi minta izin dengan Firaun untuk spare ataupun untuk tak bunuh bayi ni tadi. Firaun sendiri yang benarkan. Firaun sendiri yang bagi, kalau bahasa Inggeris tu kita panggil consent, kebenaran, supaya okey yang ini dikecualikan. Sebab kamu, isteri aku, permintaan kamu ni, okey aku bagi kebenaran, aku bagi pengecualian pada bayi ni. Tanpa disedari, inilah bayi yang kelak membesar dalam istana Firaun, kemudian mendakwah balik Firaun tadi supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okay, jadi tadi kita cerita tadi Nabi Musa tadi dah berdepan dengan pada satu titik buntu, titik terendah. Allah masih suruh dia usaha pukul lautan tadi, maka terbelah lautan. Sedangkan sebenarnya Allah boleh je untuk terus buka je laut tu. Terus jadikan 12 lorong tu tanpa apa-apa effort pun daripada Nabi Musa. Tak perlu pukul. Tapi ibrahnya Allah nak tunjuk kepada kita bahawa dalam keadaan kesulitan apa pun, cubalah usahakan sesuatu. Cuba buat usaha dulu. Sebelum kita berserah diri ni, usaha dulu. Walaupun usaha tu kita nampak kecil, walaupun usaha tu kita nampak mustahil, walaupun usaha tu kita rasa macam tak ada kaitan pun, tapi buat. Kerana hasilnya Allah yang beri kepada kita. Dia bukan asbab kita. Laut tu terbelah bukan kerana dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Tak. Dia Allah yang belah. Dia Allah yang buka laluan tu. Usaha tadi hanyalah satu simbol. Satu, kita panggil apa? Satu perbuatan kecil yang menunjuk nak mengajar kepada kita usaha. Usaha biarlah walaupun tak relevan. Jadi contoh bagi tuan-tuan, puan-puan yang mungkin dalam keadaan buntu, tak tahu dah nak buat apa dalam masalah ni, sama ada saya tak pastilah masalah kesihatan, masalah keuangan, masalah dalam hubungan kekeluargaan, kita akan ada macam-macam masalah. Jangan berhenti berusaha, jangan berputus asa. Jangan putus asa, jangan duduk diam, tak buat apa, duduk termenung, duduk menangis di bucu katil kan. Menangis di bucu katil tu tak buat apa-apa, jangan macam tu. Cuba usaha keluar, cuba usahakan sesuatu. Buat sesuatu. Kelak Allah akan datangkan bantuan melalui macam-macam cara yang mungkin kita tak sangka-sangka. Katakan contoh, mungkin kita dalam keadaan kesempitan ekonomi. Apa yang kita boleh buat? Apa yang ada dekat tangan kita? Nabi Musa apa yang ada dekat tangan dia? Tongkat. Maka Allah kata apa yang ada dekat tangan kamu tu. Itu ibrah dia. Jadi kalau kata kita macam saya lah. Macam saya ni maknanya biasanya suka bercakap. Nombor satu, benda yang paling seronok adalah bercakap. Jadi gunakan kelebihan yang Allah beri ni untuk bercakap. Buat sesuatu. Buat video ke, affiliate ke. Sekarang ni kalau orang yang berat nak bercakap, kalau ada masalah kewangan, akaun TikTok dah cukup 1,000, boleh buat video menggunakan AI. Tak payah tunjuk muka sendiri, tak payah guna suara sendiri, semua boleh generate dengan AI je. Buat yang panjang-panjang sikit, boleh letak dekat dalam kita punya akaun TT tu. Boleh letak beg kuning kalau dah cukup 1,000 follower kan. Jadi boleh usaha. Banyak saya tengok video-video AI ni convert. Boleh ada jualan, boleh dapat commission. Jadi usahakan, buat usaha sesuatu. Kalau pandai memasak, walaupun kita kata semudah jual nasi goreng, pagi tadi saya lalu di kawasan perumahan berhampiran dengan tempat taska anak saya tu, saya baru nampak ada orang jual nasi goreng ikan. Dia buka belakang kereta dia tu, kereta Myvi, silap saya Myvi ke Iris warna putih.
kan. Dia buka boot belakang tu, tapi jenis-jenis kereta yang compact lah, kereta compact, boleh angkat boot penutup belakang tu kan, pintu belakang tu boleh naik ke atas tu. Jenis macam Myvi lah, saya dia macam kereta Myvi macam tu, buka boot belakang tu, dia tulis nasi goreng ikan tu tulis dengan cardboard je. Saya tak tahulah baru berapa hari dia berniaga tu, tulis nasi goreng ikan. Kalau kami dekat Terengganu ni, salah satu menu yang menjadi kegemaran ramai selain daripada nasi lemak, nasi minyak, nasi kerabu, ada menu tradisional yang nasi goreng ikan. Nasi goreng macam biasa, tapi waktu tumis tu masuk ikan sekali. Masuk ikan goreng. Masukkan isi ikan goreng tu, dah goreng ikan, ada yang lebihan makan semalam ke, sama ada ikan goreng ataupun ada orang buat dengan ikan masak singgang. Ikan singgang tu goreng dulu sikit, bagi dia dah kering, lepas tu jadikan rencah dalam tumis awal tu, kemudian baru masuk nasi. So nasi goreng ikan. Tapi nak bagi tahu, kalau kita pandai masaklah. Usaha. Berkemungkinan jalan keluar kita tu bukan kerana kita kaya, kerana menjual nasi goreng ikan. Boleh jadi kita bakal menjadi caterer terkenal. Okey, bila kita jual nasi goreng ikan tadi tu, ada satu pelanggan datang. Boleh tak kalau saya nak awak hantar menu nasi goreng ikan ni dekat pejabat saya untuk nak makan 100 orang. Banyak tu. Kan, kalau order satu nasi goreng tu RM5, dah RM500. Order pagi order tu. Boleh tak esok, lusa, pejabat saya ada sesi bacaan Yasin, pejabat saya ada sesi bacaan ataupun sesi kuliah duha, nak order makanan, kita orang dah lama tak rasa nasi goreng ikan ni, boleh tak kami nak order 100 makan untuk 100 orang. Lagi baik kalau awak boleh buat air sekali dengan kuih sekali, bawa sekali. Dah. Kan jadi caterer tu. Kan? Lepas tu kita pun buat. Sedap lah nasi goreng ni sedap. Awak punya kopi O sedap. Kuih koci yang awak bawa ni pun sedap. Ada orang lain bawa mulut. Order dengan dia, nasi goreng ikan dia sedap, kuih koci dia bawa sedap, kopi O dia pun aku tak tahu, mungkin dia pakai kopi O, kopi kampung asli Terengganu, Amikza Coffee. Tu kopi O kawan saya lah. Memang setakat ni saya minum tu yang terbaik. Dia mahal sikit tapi sangat sedap. So dia ada kopi dekat kampung saya, dekat Muar, ada satu brand yang famous tu. Dengan cerita baru ni meletup-letup jugalah di podcast kan. Tapi yang ni orang Melayu Islam punya, buatan kopi asli Terengganu tu, jadi caterer. Jadi tak sengaja terjadi caterer. Jadi lepas pada tu mulut ke mulut semua sedap, lama-lama dah jadi catering company. Jadi bermula dengan satu usaha yang kecil. Maka Allah Ta'ala bantu supaya rezeki itu kemudiannya menjadi besar. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa. Yang penting adalah bila kita sampai titik terendah tu, apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah usaha. Teruskan usaha, buat. Walaupun tak signifikan. Walaupun jual nasi lemak, walaupun jual nasi goreng, walaupun apa usaha, mungkin bungkus, beli keripik ke, beli keropok, bungkus balik, goreng, beli keropok, goreng, dah kembang, masuk dalam paket, jual RM5 tu. Macam-macam cara kita boleh terus usahakan, tapi nanti Allah akan bantu kita insya-Allah. Ni ibrah daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ni. Jadi usaha je, rezak ataupun hasilnya Allah yang akan tentukan. Jadi gitulah, bersabarlah di sebalik apa ujian yang kita lalui ni. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu beriringan dengannya kesenangan. Ini Allah beritahu dua kali. Dalam satu ayat yang bersambung, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra.
Dan sesungguhnya beriringan, maksudnya dia datang sekali. Kesusahan akan datang sekali dengan kesenangan. Dia akan datang bersama-sama. Dan biasanya ikut sunnatullahnya, ikut ayat tadi, kesusahan akan datang dulu, kesenangan akan datang kemudian. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil ayat tadi, dalam kehidupan kita secara umum ni, kita bersusah-susah dahulu taat kepada perintah Allah. Allah kata, buat yang ini, tinggalkan yang ini. Allah kata air kosong boleh minum, air arak tak boleh minum. Allah kata ayam yang disembelih dengan jalan yang halal boleh makan. Babi tu walaupun saya tak pernah tanya orang lagi, tapi saya beranggapan daging babi tu boleh jadi sedap tu. Sebab tu dia orang yang bukan Islam ramai sangat suka makan babi, tapi Allah tak benarkan kita makan babi. Allah beri kita makan selain daripada tu. Ayam ada, lembu ada, ikan ada, kambing ada. Kita bersusah-susah ikut taat pada perintah Allah. Yang mana orang perempuan kalau keluar rumah kena tutup aurat dengan sempurna, kena labuhkan pakaian, kena yang lelaki pun sama, pakai tutup aurat. Ada orang selamba je boleh keluar pakai pakaian yang paling minima kan, seluar bawah tak sampai lutut pun. Baju pun macam pakai baju orang dewasa tapi macam pakai baju kanak-kanak. Semua tu tak syariah compliant. Kita bersusah payah ikut perintah Allah ni, Allah balas dengan ganjaran syurga. Senang esok kehidupan dekat akhirat. Duduk dalam syurga tu bebas untuk buat apa yang kita nak. Boleh buat apa je yang kita nak dan apa je yang kita hajatkan, Allah beri semua. Jadi macam itulah kita panggil sunnatullah ataupun kita panggil fitrah kehidupan. Kita susah dulu sekejap, nanti kesenangan tu akan datang. Ibu bapa nak besarkan anak ni, daripada anak kecil tu, bahasa Terengganu berkata nak jember ke besar. Nak menunggu sampai ke besar jadi orang ni, ya Allah, bukan main lagi kan. Susahnya. Tapi bila anak dah besar, sebahagiannya ataupun yang ramainya alhamdulillah banyak menyenangkan mak ayah. Tapi kalau dah susah besarkan masa kecil, sampai besar pun masih menyusahkan lagi, sabar. Itu adalah ujian untuk kita. Ujian untuk kita pula. Akan ada kesenangan yang lain pula insya-Allah. Silap-silap bila dekat akhirat esok, bila buka buku amalan, catatan amalan kita tu, tengok dalam satu hadis diriwayatkan ada seorang manusia ni bila tengah ditimbang amalan di depan Allah tu, buka buku catatan ni, sekali dia tengok ada satu amalan ni yang bergunung-gunung, pahala yang datang kat dia tu bentuk bergunung-gunung, tinggi dan besar. Lalu dia pun heran. Dia kata, ini apa ni, amalan apa yang aku buat sampai bergunung-gunung pahala yang datang ni dalam buku catatan ni. Sebab dia kata, aku tak ada buat amalan yang luar biasa. Amalan ni semua biasa-biasa je. Lalu Allah beritahu, inilah pahala daripada doa-doa kamu masa di dunia dulu yang belum makbul lagi, yang aku belum tunaikan lagi, yang aku belum mustajabkan lagi doa kamu sewaktu di dunia dulu. Gantinya adalah pahala sebesar gunung-gunung. Besar, tinggi, banyak pahala besar-besar gunung ni. Jadi itulah kesenangan yang datang kemudian. Doa kat dunia ni, ya Allah, anak aku macam ni, aku dulu daripada kecil dah besarkan dia, dah susah payah besarkan dia, tapi bila dia dah besar, dia tinggalkan aku, dia tak ambil peduli pun pasal aku, tak ambil berat pun pasal aku. Kita doa, ya Allah, bukakanlah hati anak supaya jadi anak yang soleh, supaya dia berbakti pada aku, supaya dia ingat pada aku. Tapi Allah tak tunaikan. Allah tak tunaikan doa kita tu. Jadi hidup kita ni susah straight sampai mati. Tapi bila dekat timbangan besok, rupanya ya Allah, banyaknya pahala bergunung-gunung ni semua rupanya daripada doa yang tak dimakbulkan dekat dunia. Dan apa hamba Allah tadi kata? Kalaulah aku tahu begini rupanya pahala doa yang tak dimakbulkan lagi, maka aku harap semua doa aku dekat dunia dulu Allah tak makbulkan.
Tu dia kata. Manusia tadi kata, kalaulah aku tahu begini hebatnya pahala kerana sabar atas doa yang tak dimakbulkan tadi, aku harap semua doa aku kat dunia dulu Allah tak makbulkan. Kan? Itu jadi tetap akan berlaku kesusahan dan akan diiringi dengan kemudahan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian ibrah yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam tadi. Yang pertamanya adalah bila kita dalam keadaan kebuntuan, bila kita dalam ujian, dalam kesusahan, dalam cabaran, jangan berhenti berusaha. Buatlah sesuatu dengan apa yang ada dekat tangan. Ada pen, cuba menulis. Ada komputer, cuba menulis. Boleh buat lukisan grafik, boleh menaip artikel. Kalau pandai guna senduk, boleh goreng nasi, boleh buat keropok goreng, boleh cuba order keropok lekor dari Terengganu ni, boleh jual dekat Selangor ke, dekat Singapura ke. Kan? Usaha dengan apa yang ada dekat tangan kita ni. Jadi ada soalan ni, adakah usaha dan doa dulu kemudian tawakal pada Allah, atau tawakal dulu pada titik awal ujian dan kemudian terus usaha dan doa? Bagi saya, dia tawakal ni adalah last stage kita berserah. Usaha dulu. Sambil kita usaha, dia datang sekaligus sebenarnya. Sambil kita usaha, kita tak letakkan hasil tu pada kita. Kita tak letakkan kejayaan tu pada kita. Kita letak kejayaan, ya Allah, aku usaha ni kerana aku ikut perintah Engkau. Berikan aku kejayaan asbab aku buat usaha ni. Dia bukan kerana ya Allah aku dah usaha tapi kenapa tak berjaya? Aku dah buat, ya Allah, kenapa tak ada result? Kenapa tak ada hasil? Tak. Kita buat sekaligus kita tawakal pada Allah. Sambil kita buat tu kita tawakal, ya Allah, aku dah tak ada daya upaya dah. Aku boleh buat apa yang ada dekat tangan aku sekarang ni, berikanlah kejayaan tu. Dia datang serentak. Dia datang serentak sebenarnya sambil kita buat usaha, sambil kita berserah diri kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada sedikit perkongsian ibrah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ni. Sekali lagi saya beri semangat kepada semua orang. Saya beri semangat kepada semua orang, kalaulah kita sedang dalam fasa ujian, kalau kita dalam fasa titik terendah dalam kehidupan, percayalah pada titik terendah tu dia dah tak ada lagi ruang untuk kita ke bawah lagi dah. Kalau kata ni lantai, dia dah tak boleh pergi lebih bawah daripada tu, melainkan dia ke atas semula. Bila sampai titik terendah, itu dah paling rendah dah. Ni katakan ibaratkan ni lantai. So kita berjalan, keadaan kita turun, dia dah sampai titik terendah. Dia tak boleh pergi ke mana-mana, melainkan dia naik ke atas semula. Mudah-mudahan insya-Allah dapat jadi semangat, dapat jadi kebaikan untuk semua orang, semua sahabat-sahabat yang ada dalam sesi kita pada pagi ni. Ada Akmar, ada Dayang Rajinah, ada Faizul Ghaffar, ada Iman Nasuha, ada Isadiyah, Kartina, Latifah, Liani. Hari ni tak ramai kan? Bolehlah saya sebut seorang-seorang. Ada Puan Maimun, ada Puan Mulia, ada Nur Asma, ada Puan Nuraini. Ini antara peserta yang selalu saya nampak nama ni. Puan Nuraini Osman ni, Puan Farahana, Puan Nuriza, Puan Ramlah, Rauzitah, ada Sis Adam, Siti Zaharah, ada Suzana, ada Umi Bahari, ada Zida. Hari ni tak ada kuis. Kita sebab saya tengok soalan-soalan tu banyak nak kena alter balik. Nanti saya betulkan dulu soalan kuis tu kita buat minggu depan insya-Allah. Dan nak plan sekali untuk hadiah. Untuk hadiah sebab minggu lepas kita buat kuis tak ada hadiah. Minggu ni saya tengok soalan tu saya tak sempat nak ejah balik betul semula. Kan? Jadi nanti saya betul soalan, kita buat kuis sekali dengan hadiah pada minggu depan. InsyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz.